Pilihan Raya diadakan pada bulan September。大家，我想講一下經濟。好多人其實好關心經濟，但係我哋聽到嘅呢，一方面好多係講你去到行一下、聽一下，做生意嘅呢都講行情唔好，但係首相講行情好好喎。如果你聽納吉講呢，納吉每一日同你講馬來西亞經濟冇破產，馬來西亞經濟好好，馬來西亞經濟呢係連全世界嘅人呢都喺度羨慕嘅，因為呢我哋仲有成長，其他地方冇成長啦。到底馬來西亞經濟係真係咁好嗎？或者係講好似大家嘅覺得行情唔係幾好？如果馬來西亞經濟好好呢，你就唔會睇到話，比如咩呢？比如講卡薩納國庫公司，卡薩納國庫公司有44%嘅投資喺外國。點解卡薩納有咁多投資喺外國呢？因為卡薩納認為馬來西亞嘅投資唔可以帶嚟高嘅賺唔夠賺唔夠，所以我去投資外國。EPF 有30%嘅投資喺外國。2009年嘅時候 ，EPF 淨係4%投資喺外國，而家30%投資喺外國。意思係咩呢？意思係講政府自己嘅投資公司都覺得投資喺馬來西亞賺唔夠，所以係投資外國。意思講馬來西亞經濟係好有問題嘅。馬來西亞經濟其中嘅問題就係消費稅。納吉講消費稅係救馬來西亞嘅。我喺國會問納吉啊，納吉講：我哋有消費稅，消費稅救咗馬來西亞。點樣講救咗馬來西亞呢？因為如果冇消費稅，國際油價跌，納吉而家已經冇錢使㗎啦。但係就係因為有消費稅，從你同我嘅身上抽咗錢，抽咗呢個錢攞去俾佢使，跟住呢，佢又政府冇破產。但係你同我小市民手上嘅錢俾佢抽咗，俾佢抽咗咩意思呢？即係講本來呢個錢可以喺個市面上循環嘅，可以喺個市面上嚟有人買嘢嘅，有人俾錢嘅，有人買服務嘅，而家全部冇咗喎，而家去晒政府嗰度喎。咁未推行消費稅之前呢，就好有趣嘅。巫統嘅部長阿乜麥山呢就講咩呢？阿乜麥山講，佢講消費稅好好嘅，對馬來人好。點解對馬來人好呢？因為馬來人呢成日俾唐人呃嘅，佢講馬來人如果而家有消費稅，華人被逼納稅，因為華人走稅嘅。馬華之前嘅部長王世之同華人講咩呢？佢講消費稅好嘅，好好嘅。點解好呢？因為華人錢多孩子少，錢多孩子少，馬來人現在被逼繳稅了。這個是王世之講嘅，王世之講嘅。馬來人講一套，華人講一套。到咗俾消費稅嘅時候，馬來人發覺到馬來人都去納稅喎，華人都去納稅喎。嗰個華人做生意嘅發覺到嗰個本來嚟賣嘢嘅馬來人賣少咗喎，因為冇錢啊。做生意嘅好多知道嘛，而家好多人賣少咗喎，因為馬幣跌，嘢起價，所以賣少咗啦，跟住錢唔夠多啦。嗱，咁嘅國家經濟對小市民唔係幾好喎，大家覺得唔係幾好。最好係邊個呢？最好係納吉，更加好嘅係 Rosmah。
Saya kata sebelum GST dilaksanakan, Ahmad Baslan beritahu Melayu, GST baik untuk Melayu. Kenapa baik untuk Melayu? Kerana China lari cukai. Menteri MCA, Timbalan Menteri MCA beritahu China, GST baik untuk China. Kenapa baik untuk China? Kerana Melayu tak bayar cukai. Bila sampai GST, China kena bayar, Melayu kena bayar, India kena bayar. Bayar untuk siapa? Bayar untuk Najib, bayar untuk Rosmah. Dan ini mainan perkauman. Mainan perkauman, tetapi rakyat jelata rasa. Penjajah, kedai, mereka yang memilih kedai, semua rasa ekonomi bawahan ini tidak baik. Rakyat tak cukup untuk membiayai sara hidup. Dan ini adalah keadaan yang kita hadapi. Wah, panas. So, 我哋睇下馬來西亞經濟呢20年可以講係喺空轉嘅。呢20年嘅馬來西亞經濟，從97年最輝煌嘅時候，跟住經濟風暴，到而家嘅20年。呢20年入邊，馬來西亞經濟冇咩改革。我哋越嚟越多嘅後生仔喺新加坡做工。你去到好多地方，越嚟越多後生仔喺新加坡做工，唔單止華人喎，馬拉人、印度人、沙巴嘅、沙拉瓦嘅，全部走去新加坡做工。點解？因為經濟唔好，馬來西亞經濟冇轉型，政府貪污，所以靠嚟靠去就係靠嚟。我哋仲係出口石油，我哋仲係出口中油，我哋仲係出口原本嘅嘢，但係冇新嘅產品，冇新嘅嘢出現。馬來西亞要往前行，馬來西亞要成為一個偉大嘅國家。馬來西亞要睇到後生仔唔使去中國做工，唔使去新加坡做工。而家我哋去新加坡做工係做勞工喎，麻樓啊！馬來西亞勞工，舊擺係人哋嚟馬來西亞做勞工嘅，而家我哋嘅後生仔去新加坡做勞工，點樣轉過嚟？點樣改變呢個國家？點樣可以改變呢個國家？點樣讓到呢個國家有希望？但係而家好多人冇希望嘅，好多朋友講。哇！你哋做到咁辛苦，做咩捉唔到嗰隻雞嘅？做咩唔會冧嘅？做咩偷到咁多錢，仲唔會冧嘅？我講呢個時間可能到咗啦，呢個時間可能到咗，呢個國家可能可以重新翻生。雖然而家睇到好似冇希望，好多人好失望，但係未來嘅幾個月。我相信靠大家，靠所有嘅馬來西亞人，靠所有已經覺得馬來西亞唔可以繼續咁樣落去嘅，我相信未來幾個月係改變馬來西亞命運嘅未來幾個月。呢幾個月要靠大家，我靠每一位在座嘅所有嘅，可以唔可以今年如果大選或者明年大選？靠大家，我哋改變馬來西亞，好唔好？ Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Pilihan raya akan datang. Tak kira dia bulan September, Oktober ke tahun depan. Saya rasa sudah tiba masa. Sudah tiba masa di mana Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita semua bersedia untuk ubah, untuk tumbangkan Najib, tumbangkan Barisan Nasional, dan dalam pilihan yang raya yang akan datang, kita adakan, kita wujudkan satu Malaysia yang lebih baik, satu Malaysia yang baru. Boleh tak? 多謝大家，我哋改朝換代，希望換代。Thank you。Nandri, welcome。
Terima kasih YB Liu Chintong, Ahli Parlimen Kuang dan juga pengerusi DAP Johor. Saya dengarkan je, 我听啊 YB 讲的时候啊 semua bulu roma pun sudah naik. Semangat nak menuju pilihan raya pun semakin kuat. Betul? Jadi, 我再讲多一次，不要忘记大选的时候一定要投Pakatan Harapan，其他的不要投了。如果要投Pakatan Harapan，记得啊，如果你认识谁还没有去选民登记的呢，叫他们快快登记，因为我们才9月份有可能大选。如果要选的时候呢，你们要现在登记 ，OK？ 现在呢，在 Stephen Corner 每一个月。 在那边有开 counter， 你们可以去晚上8点到10点晚上，你们可以去那边登记。好，讲了那么多，接下来我要邀请一个演讲人，他是吴统的最敌人的，吴统最不喜欢的人。吴统叫他快快进坐牢啊，masuk penjara cepat. Orang ini memang sangat dibenci UMNO. Orang ini kalau boleh hari ini juga dia nak masukkan dalam penjara. Dan orang ini tidak takut masuk penjara demi rakyat Malaysia, demi kebenaran. Maka saya menjemput Ahli Parlimen Pandan YB Rafizi Ramli naik ke atas pentas dan berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tacha Wang Sang Hao. Waalaikumsalam. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat pimpinan, adik saya yang berhormat Saudari Teo Wei King, Adun Teratai, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Amanah, pimpinan-pimpinan DAP Pusat, Saudari Teresa Kok, naik pengerusi. Saya tengok tadi Saudara Anthony Lok sudah hilang tak? Balik dah. Saudara Anthony Lok, Saudara Liu Chintong, yang berbahagia Profesor Dr. Aziz Bahari, sahabat-sahabat daripada Amanah Bersatu, saudara-saudari sekalian. Saya tak tahu berapa bulan lagi tinggal. Kalau election bulan September, saya ada 6 bulan lagi jadi wakil rakyat ahli Parlimen Pandan. Kalau bulan 6, saya ada 2 bulan sebab besar kemungkinan akan ada calon parlimen baru di Pandan. Sebab saya tak boleh bertanding sudah, saya sudah dijatuhkan hukuman. Pandan 2013 tukar ahli parlimen, salah Najib juga sebab Najib buang on tiket letak calon lain jadi bertanding MCA. Kali ini kalau tukar ahli parlimen juga pun juga salah Najib sebab Najib hantar saya masuk penjara. Sama, salah Najib juga. Jadi sebab itu saya minta saudara-saudara, kalau ada calon lain yang bertanding bagi Pakatan Harapan di Parlimen Pandan, letaklah macam mana, lagi handsome dari saya ke, lagi kurus ke, rambut lagi besar ke, asalkan itu bukan calon Najib, kita pangkah kasih calon Najib kalah. Boleh tak? Saya rasa pilihan raya besar kemungkinan bulan September, bulan Oktober. Saya tidak bimbang dengan Pandan. Kalau tengok macam mana pun, dalam pilihan raya umum yang lepas, bukan saja pengundi-pengundi, bukan Melayu di teratai yang banyak undi Pakatan Rakyat ketika itu, di sebelah Cempaka, saya juga mendapat undi yang cukup tinggi daripada pengundi Melayu. Jadi Pandan memang kawasan kubu kuat pembangkang, jangan bimbanglah.
Tapi tidak cukup untuk kita menang dekat Pandan. Kita mesti menang di luar Kuala Lumpur, sebab kalau kita hanya menang di Selangor dengan Pandan, kita tiap-tiap minggu lepas ini kena bayar harga minyak lagi tinggi. Ada maukah? GST kalau Najib menang lagi, GST saya confirm punyalah mesti naik 2% jadi 8%. Kalau ada calon MCA baru dekat sini, bawa surat sama dia, cakap sama dia, sign aku janji, perjanjian, kalau mau jadi wakil rakyat dekat sini, kalau GST naik, BN kasih naik, dia mesti letak jawatan. Baru boleh undi dia. Selagi Najib ada, orang Melayu, orang Cina, orang India, Iban Kadazan, siapa yang tak mau cium tangan dia sama Rosmah, mesti punya ada masalah. Ada orang tanya saya lah dekat Pandan, dia tanya, YB, apa pasal you lawan? Sudah susah sekarang kena ganti ahli parlimen baru. Saya sudah jadi wakil rakyat di Pandan 4 tahun. Saya mau tanya pengundi dekat Pandan. Saudara-saudari, ni sebanyak undi saya dulu ni, saya nak tanya. Kalau saya boleh turn balik the clock, saya jadi wakil rakyat balik 4 tahun dulu, saya mau tanya, you mau saya lawan Najib atau you mau saya jadi ahli parlimen yang masuk parlimen, ambil allowance tapi tak lawan sama Najib? Lawan atau tidak? Ahli parlimen itu kerja dia, masuk parlimen lawan orang yang curi duit rakyat. Siapa mau jadi ahli parlimen lepas ini? Siapa mau jadi adun lepas ini? Saya tahu orang Pandan, dia hanya minta satu saja. Kerja kurang memang saya, kadang-kadang saya banyak kurang, saya banyak di luar daripada Pandan. Saya tahu ada komplain tapi orang Pandan tak marah sangat. Saya jumpa dia cakap, tapa YB, pukul Rosmah lebih penting daripada jaga longkang dekat Pandan. Betul ke tidak? Mana-mana wakil rakyat, parlimen ke, adun ke, masuk parlimen, kita dilantik sebagai wakil rakyat. Kalau rakyat cakap lawan Najib, kita mesti lawan Najib. Betul ke tidak? Tapi saya tak bimbang punya, sebab saya semua ada kira-kira. Saya accountant, mak. Saya sudah kira, kalau saya masuk pun tak lama lah. Orang Pandan pun tahu, saya sudah kira-kira ini masuk. Saya jatuh hukuman 1 tahun setengah. Berapa orang sudah masuk penjara? Mesti tak mengaku punya lah. Kalau masuk penjara 1 tahun setengah, kalau buat baik dalam penjara, you tak ada kacau orang punya, nanti penjara boleh kasih maafkan 1/3 daripada kita punya punishment. 1 tahun setengah masuk penjara, duduk baik-baik, 1 tahun sudah boleh keluar, 6 bulan sudah hapus. Saya masuk penjara, you tengok muka saya. Ini muka, masuk penjara, saya confirm mesti jadi best student punya, betul tak? Dalam penjara, saya boleh jadi tok imam. Saya akan sembahyang, kasih orang lain semua ikut. Saya boleh ajar orang, saya boleh buat macam-macam. 1 tahun, saya mesti keluar punya. 1 tahun setengah jadi 1 tahun saja. Tak lama. Lepas itu, saya juga sudah kira-kira, saya sudah pergi dari Johor sampai Perlis. Sabah, Sarawak saya tak boleh pergi sebab saya tak boleh masuk, saya kena gam. Dari Johor sampai Perlis, kalau 3 corner pun, saya sudah kira kalau 3 corner pun, kita boleh menang pilihan raya umum akan datang dengan satu syarat. Pengundi Cina, pengundi India, mesti terus sokong Pakatan Harapan, sama macam saudara-saudari sokong saya, saudara YB Waking, semua calon-calon kita dalam pilihan raya umum yang lepas.
semua pengundi Cina, pengundi India bukan Melayu, semua mesti keluar ramai-ramai, pilih calon Pakatan Harapan. Kalau three corner fight pun daripada Johor sampai Perlis, saya sudah kira kita akan tetap kalahkan Najib dalam next election. Uncle sebelah sana tak percaya sama saya. Dia kata ini YB sudah gila. Dah betul lah. Dulu, masa saya cakap saya mau bertanding dekat Pandan lawan Ong Ti Kiat, saya ada geng-geng reporter. Dekat Pandan ada seorang reporter. Stanley ada kat? Mana Stanley? Dulu Stanley ada kat sini. Stanley cakap, ramailah reporter cakap sama saya. Dia kata masa itu saya macam lagi encik. Dia cakap, encik jangan bertanding lah dekat Pandan. You mesti kalah punya lah. You lawan Ong Ti Kiat lah. Mana boleh menang? Saya cakap macam inilah. Saya cakap saya sudah kira mesti menang punya. Sebelum pun masuk pilihan raya, Najib sudah cakap sama Ong Ti Kiat, sorry lah, you akan kalah, MCA akan kalah. Daripada saya gaduh sama MCA sebab Choi Soy Lek mau letak calon lain, baik saya letak calon lain, saya tak gaduh sama MCA. Sebab itu Ong Ti Kiat tak dapat tempat. Sama juga macam sekarang, saya cakap three corner fight. Kalau orang Cina, orang India bukan Melayu, sokong Pakatan Harapan macam sokong dalam last election. Dari Johor sampai Perlis, kita akan menang three corner fight. Kalau tak percaya sama saya, jumpa saya dekat penjara lepas ini. Jadi sebab itu, saya nak cakap begini. Orang Pandan selalu jumpa saya, selalu boleh bincang sama saya. Lain kali kita buat ceramah lain. Malam ini kasih orang lain bercakap lagi panjang. Saya cuma cakap satu saja. Saya ahli Parlimen Pembangkang Melayu dengan majoriti paling besar di seluruh Malaysia. Saya menang hampir 70% undi daripada pengundi di Pandan. Paling besar seluruh Malaysia. Majoriti besar itu datang daripada orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Sabah pun ada juga dekat Pandan Jaya. Kalau rakyat Malaysia fikir macam pengundi Pandan dahulu, you tak tengok ini budak baru ke, ini orang lama ke, ini parti mana, you tengok apa yang dia mau buat ini betul ke tidak, siapa dia mau lawan ini betul ke tidak. Kalau semua pengundi Malaysia macam pengundi di Pandan, kita akan berjaya tukar kerajaan dalam pilihan raya umum akan datang. Cuma saya minta satu saja. Pandan voters, you have to go and tell your friends outside Pandan and in Pandan, siapa yang belum lagi mendaftar pengundi, sila daftar cepat-cepat. Saya dengan Tony Puah sudah kira, YB Weking ada banyak tolong. Bagi pengundi berdaftar bawah 30 tahun, orang Cina adalah kumpulan yang paling sedikit mendaftar. Pengundi 30 ke 40 tahun ada lebih kurang 70% Melayu, 23 ada lebih kurang 60% Melayu, 23% Cina. Pengundi 50-60 pun macam itu. Melayu 60% lebih, Cina 23-24%. Pengundi bawah 30 tahun, pengundi muda, macam ini adik-adik yang dekat sini ni, bawah 30 tahun, pengundi Melayu 78%, pengundi Cina only 12%. Separuh daripada pengundi muda yang bukan Melayu di bawah 30 tahun masih lagi belum daftar. Jadi kalau mau tolong, kalau saudara-saudari mau tengok saya keluar penjara lebih awal, boleh tolong telefon kawan-kawan, suruh tolong daftar undi secepat mungkin. Boleh tak? Saya nak tutup begini ya. I have the most wonderful 4 years here. Ini belum farewell speech lagi ya. Nanti farewell speech dekat dengan election. Ini belum lagi.
Tapi saya cukup bahagia jadi ahli parlimen Pandan 4 tahun. Sebab orang Pandan cukup baik. Saya hanya ada sekali seminggu saja dekat pusat khidmat saya. Tapi orang datang jarang komplain sebab orang cakap YB banyak kerja lain. Saya yakin kalau saya masuk penjara pun, saya takkan duduk lama dalam penjara. Saya dah tanya saya punya kawan yang pernah masuk penjara. Saya ada kawan masuk penjara. Dia cakap kalau masuk penjara, jangan fikir banyak sangat pasal isteri, nanti you jadi gila. Kalau you ada girlfriend ramai, lagi teruk, jadi lagi gila. Dia cakap, YB, you mau masuk penjara, you mesti cari satu kerja, supaya you duduk dalam penjara, you buat itu kerja saja. Jangan kasih fikir benda lain. Saya pun cakap, saya boleh, saya dah fikir, saya mau jadi kerja tukang cuci. Saya mau cuci itu bilik penjara. Bilik penjara lebih kurang kecil sikit lah daripada ini, ada 7-8 orang kena share satu bilik penjara. Kalau nak tahu, tanya Prof. Aziz Bari, dia banyak tulis pasal penjara. Bilik itu banyak kotor. Kalau mau duduk aman, mesti bersih punya. Jadi saya akan bersih tiap-tiap hari sebab saya tahu 3 bulan, 4 bulan kalau saya masuk Puan Uncle, 3-4 months later, satu hari mesti ada orang datang depan pintu saya cakap, you punya turn sudah habis, sekarang ada orang baru mau masuk ganti tempat you. Saya tengok itu orang baru, saya cakap, ini saya banyak kenal punya orang. Nama dia Ajib Go. Dia mesti mau masuk ganti tempat saya. Betul tak? Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Pandan akan terus jadi kerusi pembangkang. Lepas ini kerajaan yang paling kuat dan paling pelbagai bangsa di negara ini. Boleh ke tidak? Jadi saya lepas ini kita tunggu macam mana keputusan. Kalau kes saya tidak diselesaikan, tidak ada rayuan sebelum pilihan raya, maka akan ada calon baru. Saya minta supaya kita tolong betul-betul. Kalau kita semua tolong dan buat kerja, saya yakin kita akan tukar kerajaan. Walaupun saya bukan wakil rakyat lagi, saya minta satu saja daripada siapa-siapa lah mau jadi PM lepas itu. Saya tak mau jadi ahli parlimen, saya mau jadi auditor saja. Saya mau jadi auditor Najib dengan auditor 1MDB. Saya mau audit Najib, tanya sama Najib, itu orang kasih you 2.6 billion boleh kasih nama kah? Saya mau pergi jumpa itu orang, Raja Saudi ke, Queen Saudi ke, mau pergi jumpa itu orang, saya mau minta 26 juta, 20 saya simpan 6 juta, saya kasih sama kawan-kawan dekat Pandan. Boleh? Jadi terima kasih, thank you very much. Thank you for your support. I'm still around, saya masih ada dan ada lagi. Saya dia dah suruh saya pergi dah. Saya masih ada. Suruh panjang lagi? Oh ya. Saya dah nak pergi dah. Saya masih ada 6-7 bulan. 6-7 bulan ini ada banyak lagi skandal mau. Saya cerita pasal skandal kah? Lagi panjang kah? Ada orang lain kah? Ayo. Apa lagi mau cerita? Saya MC suruh saya bercerita lagi. Ini susah. Saya kalau mau cerita mesti kena cerita pasal Rosmah. Oh iya ke? Ini sampai gua ni. Okey. Okeylah, dia cakap tolong cerita pasal Rosmah. So saya kena cerita pasal Rosmah lah. Baik. Esok Pakatan Harapan dan Bersatu, kita akan buat satu convention Felda. Ini untuk kita bentang dengan orang-orang Felda dan rakyat Malaysia. Bila kita menang dekat Putrajaya, macam mana kita mau tolong orang Felda. Ada ramai orang buat macam-macam laporan polis.
Dia cakap ini sangat mengelirukan kerana pakai nama Felda. Hanya orang kerajaan boleh pakai nama Felda. Sebab itu, bila UMNO BN jadi kerajaan, duit Felda semua hilang. Sebab dia ingat Felda itu bapa dia punya. Sebab itu dia cakap, orang BN saja boleh pakai nama Felda macam nama bapa dia punya. Ada orang buat laporan polis, dia cakap, orang Cina di AP semua, Tony Pua, Lim Kit Siang, apa lu mau bising? Ini orang Melayu punya pasal lah. Felda tak ada kena-mengena dengan orang Cina. Kalau ada orang UMNO macam itu dekat Pandan, kalau uncle ada jumpa, panggil dia, datang sama dekat, tampar sama muka dia. Orang macam itu, dia tidak tahu bahawa Felda yang pertama di negara ini ada Melayu, ada Cina, ada India. Ada tahukah? Tengok orang Pandan pun tak tahu. Felda yang pertama di Malaysia, Felda Bilut di Bentong, itu Felda pelbagai bangsa. Melayu ada, Cina ada, India pun ada. Kalau tak percaya cakap, sama saya cakap, senang saja, setengah jam pergi Bentong, jumpa Felda Bilut, saudara-saudari akan jumpa peneroka-peneroka Cina. Felda bukan 100% milik Melayu UMNO. Felda adalah milik rakyat Malaysia. Ada orang Felda yang Cina, ada orang Felda yang India, ramai orang Felda Melayu, betul. Tapi bila Felda sudah hilang duit, wang sudah habis, Felda pinjam wang daripada mana? Dari KWSP. Felda pinjam 7,000 juta ringgit daripada EPF tahun 2010 sebab dia cakap dia mau guna ini wang untuk senarai listing itu FGV. Uncle ada beli saham FGV ke? Kalau Uncle beli saham FGV boleh masuk gua sekarang. Dia cakap pinjam ini 7 bilion, mau kasih senarai saham, mau jual sama orang. Dia ambil 7 bilion, dia pakai 1.9 bilion, 1.9 bilion. Dia cakap ini bonus untuk keluarga-keluarga Felda. Jadi dia kasih RM15,000 satu family tahun 2012. Orang Felda cakap ini Najib sangat baik, cium sama Najib. Kasih RM15,000. Orang Felda semua kena tipu. Itu wang bukan Najib punya, itu wang Felda, pinjam daripada EPF, ambil itu wang, kasih sama peneroka Felda, cakap tengok saya baik, kasih you 15,000. Esok Najib cakap, oh saya lupa cakap, itu wang sebenarnya you punya wang yang pinjam dulu, lepas ni you ambil 15,000, you kena bayar balik. Jadi dia sudah pinjam 7 bilion daripada EPF, pakai itu wang. Tuan Mahathir sudah sampai ke? Saya mahu nak break. Tak sampai lagi? Oh. Pakai itu wang, kasih sama peneroka. Peneroka ingat ini BN cukup baik, kasih undi sama BN. BN menang last election. Ini election, orang Felda sudah tepuk dahi cakap, ayah kita pinjam wang, kasih sama kita sendiri, sekarang kita kena bayar balik itu wang yang kita kasih sama kita sendiri. 7 bilion itu bukan duit kerajaan. Itu duit rakyat Malaysia. Itu duit setiap seorang yang ada dekat malam ini. Kerana kita semua kerja, kita semua ada simpanan dalam KWSP, dalam EPF. Saya punya wang yang belum saya sentuh, sebab saya tak boleh sentuh lagi. Only dalam EPF saja saya ada wang. Wang EPF 7 bilion kasih sama Felda. Felda kasih sama FGV, rasuah sama pengundi. Sekarang itu wang semua sudah habis. Sekarang Najib cakap, saya ada best friend saya dekat Indonesia. Ada seorang Cina Indonesia, nama dia Peter Sondag. Ada dengar ke Peter Sondag? Ini Cina Indonesia.
Cina ini datang satu kampung sama Najib. Bukan sama Najib lah, sama datuk moyang nenek Najib dulu. Datuk moyang nenek Najib datang dari Sulawesi, orang Bugis. Ini Peter Sondak, Cina daripada Makassar, Sulawesi. Sama juga macam Bugis juga. Najib jadi kawan sama ini Peter Sondak sudah 10-15 tahun. Jadi Najib cakap, saya punya kawan Peter mau jual dia punya saham dalam syarikat ladang dekat Indonesia. Dia cakap sama Felda, you boleh tolong kasih beli ke? Kalau you kasih beli, you boleh beli mahal ke? Dia punya harga banyak ini, you boleh bayar 3 kali ke? 3 times lagi mahal, boleh ke? Dia cakap sama orang paling pendek dalam dunia, nama dia Isa Samad. Dia cakap sama Isa, Isa kamu boleh beli ke? Isa tengok atas, boleh bos. Jadi sebab itu, Felda yang sudah hutang banyak, sekarang kena pergi ambil lagi banyak hutang, kena jual lagi banyak harta, saham Maybank. Felda sudah jual, hotel dekat London Felda mau jual semua, mau ambil hutang, sebab mahu beli ini saham daripada sahabat baik Najib Tun Razak, harga 3 kali lagi mahal. Hutang 7 bilion, sudah ada masalah, itu kita punya duit. Sekarang Felda mau pergi beli, ambil lagi hutang. Kalau itu hutang 7 bilion EPF, Felda tidak boleh bayar, siapa akan jadi mangsa? Siapa punya wang akan hilang? Semua wang rakyat Malaysia, orang Cina pun hilang, orang Melayu pun hilang, orang India pun hilang, orang Bugis pun hilang. Sebab itu, kalau ada orang UMNO Melayu cakap, ini Felda orang Cina jangan datang dekat, you panggil sama itu orang, kalau you tak berani tampar sama dia, you hantar jumpa saya tampar sama dia. Sebab, kalau Felda tidak boleh bayar hutang 7 bilion ringgit, hutang daripada EPF, yang rugi itu wang ialah wang rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua kena bayar. Jadi Najib takkan beraninya, dia mesti cakap, kalau ini wang hilang, rakyat mesti marah sama saya. Najib cakap, saya mesti bayar itu wang sama EPF, macam mana saya mau bayar? Dia cakap, kita mesti naik GST. Jadi rakyat juga jadi bodoh, bayar GST lagi mahal, Najib kutip sama GST, Najib ambil itu GST, bayar hutang, wang EPF yang dia sudah belanja untuk Felda. Sebab itu, kalau orang tanya saya, lama mana saya kena cakap ni? Lama mana lagi saya ada? Saya sekarang ada perut yang makin kecil, jadi saya punya air kurang sikit. Saya cepat seput nampas. Okey. Last week dekat Parlimen, minggu lepas dekat Parlimen, saya punya ucapan, saya cakap sama Najib. Lu cakap kerajaan tak ada wang. Sebab kerajaan tak ada wang, kerajaan kena naik harga minyak tiap-tiap minggu. Tapi kalau harga minyak dunia naik, kerajaan Malaysia mesti dapat wang juga sebab negara Malaysia kita ada minyak, kita jual minyak sama luar negara. Kalau harga minyak naik, kerajaan dapat duit banyak. Saya tanya sama Najib, bila you mau cakap sama rakyat, berapa wang you kutip tiap-tiap hari sekarang bila harga minyak dunia lagi banyak? Najib tak pernah datang Parlimen, jadi dia tak jawab. Dulu dia suruh dia punya sidekick, orang UMNO paling cerdik, jawab. Nama dia Ahmad Maslan. Sekarang itu Ahmad Maslan pun tak berani jawab, jadi tak ada orang jawab. Saya cakap sama Najib, sebab you tak mau jawab, saya tolong jawab. Sekarang ini, Uncle, sebab harga minyak dunia sudah naik, Malaysia juga keluarkan minyak setiap hari. Datuk Seri Najib dengan kerajaan dia dekat Putrajaya kutip 20 juta ringgit sehari daripada untung minyak.
Satu hari 20 juta ringgit, satu tahun 9,000 juta ringgit. Saya tanya sama Najib, you kata wang tak ada. Ini you dapat duit tiap-tiap hari 20 juta ringgit. Bila you mau kongsi ini wang sama rakyat, kasih balik subsidi minyak sama rakyat supaya minyak tidak naik tiap-tiap minggu. Najib tak pernah datang parlimen, jadi dia tak jawab. Saya tanya lagi sama Najib, you cakap kerajaan tak ada wang. You cakap tak ada wang, kena kutip GST. Tapi you kutip GST, you kata kerajaan tak ada wang. Wang untuk rakyat you potong. Tapi Najib pergi buat 2 projek mewah, hotel paling mewah dekat Langkawi, pakai duit rakyat 400 juta. Siapa dia punya Alibaba partner? Itu Alibaba partner, kawan dia daripada Indonesia, nama Tan Sri Peter Sondag. Kerajaan Malaysia pakai kita punya wang kasih modal. Itu Cina dari Indonesia datang, bagi sikit wang saja, dapat company project, buka hotel. Itu hotel 40% dia punya. Jadi saya tanya sama Najib, you gila ke apa? Najib cakap, Pakatan Harapan dengan Bersatu sekarang sudah jadi Alibaba.